contohlah senario lah. Kalau kau cakap kan macam senario kan, mungkin orang sekarang kalau buat lawak macam apa senario buat lawak macam ni, macam kau tahu aku pun tak tahu. Boleh tolong tak? Tolong diam. Bertindak mengikut arahan. Podcast Sembang sampai lebang. Hai, Assalamualaikum. Saya Fikri Latif. Saya Farhan Mazlan. Saya M. Saya Adib. dan saya Rashidan Samsudin. Kalau korang tengah tengok ataupun korang tengah dengar, maksudnya korang dalam podcast Sembang sampai lebang. Alright. So Let's go, mate. episod ni aku kat tengah. Pertama kali guys, Fikri dekat tengah guys. Aku rasa kali kedua. Kau yang kedua kan? Oh, dalam masa berapa tahun kau yang kali kedua? Gila tu. Tapi Dan Ada punya, pedasut sekali. hang punya borak tak bunyi macam Tak sedap lah, tak sedap. punya kan bunyi lemak tu kan. Oh, Sembang bukan borak. borak kepo tu aku. Lupa. Okay, aku try. Sembang sampai lebang. Oh, Tak sedap ke? Macam Memang benda kan? Memang Macam fit lah. benda Memang kan? sesuai dia fit kat situ lah. Memang sesuai Macam tu. benda kan? Kau pun duduk tempat aku. Ya, aku menggalas tanggungjawab Adan sekarang ni. Ya. Tapi aku cuba. Betul. Jangan judge Boleh tak boleh. judge, tak judge. Okay. Boleh. Jarang. Kita play long Siapa yang judge atau buat muka ke apa ke, Bayar RM1. kena time out RM1 Minit. seminit. RM1. Time out seminit. Kalau aku nak time out seminit boleh? Boleh. Kau jangan time out diri kau. Boleh. Kau tak boleh time out diri sendiri. Kau time out orang. Tak, Fik, aku tengok dia pakai ni. Dia jadi tangan dia jadi pelik. Sebelum ni kan macam aku rasa betul. Aku kena Betul faham. Sebab sekarang ni aku punya tangan free and easy. So bila aku betul. bercakap, ni aku share experience aku sikit lah. Okay. Boleh? Hang bawa pakai share experience. Boleh. Boleh Aku lah? Fik, jujur aku happy tu. Ha? Aku akan jadi kau time ni. Aish. Okey ya. Okay. Rebat. Fik, pegang kan. Betul. Cakap. Oh, sorry tengah. Oh, menang. Aku share sikit lah experience Ah. kan. Sebab aku pernah ada experience jadi MC. Mesti kau tak percaya kan? MC yang cuti tu ke apa? Bukan. MC majlis. Oh. Bila? Tapi ni aku punya agensi lah. So macam aku tak macam mana, at first bila ni kira macam aku punya leader dia offer aku macam boleh tak jadi MC. Selalunya aku macam reject, aku akan tolak macam tak boleh kot, tak ada confident. Tapi pada masa tu aku rasa macam why not? Yeah. So aku try lah. Cuba je lah. Cuba Keluar je dari lah. kotak kau lah. Sebab aku pun ramai juga aku tengok yang jadi MC, so aku ambil preference juga. Aku ambil preference daripada Adan. Hang belajar by observation Yeah, lah sebab cakap. tu bila aku diam, aku observe korang punya karakter masing-masing. Kan Kerry? Diam-diam orang cakap apa? Pepatah Melayu, diam-diam ubi bulat. Ubi berisi. Itu dah masam. Ubi berisi. Ubi berisi. Diam-diam Bulat tu, ubi hang. berisi. So kiranya macam tentu aku ambil lah opportunity tu Oh. untuk aku jadi MC. Di luar, maksudnya hang luar daripada zona nyaman hang lah. Ya, zona nyaman, comfort zone. So masa tu aku tak ada macam reference apa yang aku boleh tengok. Lepas tu aku just follow apa yang ada kat depan je. Oh, ada Prompter. Bukan Jinx. Jeans. Bukan, ada ni slide. Which is slide tu. Tapi selalunya kalau macam dekat sekolah presentation kan, kita akan tengok slide kan. Aku just tengok, okay, aku terus cakap depan. So aku akan introduce, kiranya ada flow dia. First aku akan panggil orang untuk baca doa apa semua tu. Lepas tu akan ada macam ucapan sikit. Itu pengurusi majlis. Tapi MC lah. Dia kata MC lah. MC lah. MC bahasa Inggeris, Oh, mengurusi aku- majlis bahasa Melayu. Bila dia sebut MC, dalam otak aku fikir hosting. MC Hammer. Macam Bukan. ada hosting. Ada sedikit perbezaan kat situ lah. Cuma dia macam aku mau tu macam event ke apa ke. Tapi ni event kecil je lah under agensi aku. Cuma dia macam kan setengah orang kan bila yang macam kurang sikit experience ataupun baru start nak buat kan, dia akan macam tengok je slide, dia tak ada macam dia akan rasa macam uish nak cakap apa lepas ni kan. Tapi time tu aku just macam langgar je lah. Oh, Aku buat je. event Selalunya macam aku pernah juga jadi tu kan. So tapi aku macam cakap benda random lah.
Tu dia nampak dah mandak kita dah sampai dah tu. Mandak kita dah sampai. Itu MC orang kahwin. Itu MC orang kahwin. Dia MC event. Yang mana yang belum cedok dulu. Yang mana belum cedok Ada music ke dulu. kau pelankan ke slow kau Betul-betul ada orang datang. Bang tolong bang, VFU tu kereta blok. VFU tadi, VFU kereta blok. Sekali lagi ulangi kereta merah Myvi merah VFU 1443 tolong alih. Kalau tak alih rela alihkan. Kak Long belakang tu cedok lagi. Tapi kan aku paling suka kalau aku ambil DJ kan. DJ pun lebih kurang macam MC kan. Pusat pakaian tut-tut. Ui, dia punya DJ fan kalau kau pernah tengok kan. Ya, selamat datang ke pusat pakaian. Lepas tu dung. Ya, kita ada special promo kat sini. Salai RM300. Dung. Itu Aku rasa dia ambil side job Beda ni. kan. Power siut. Ingat tak pernah pergi Giant masa kecil-kecil? Ada? Kan ada tak yang Giant korang ada DJ tak? Sama juga. Ada. Ada. Ni kita ada kangkung. RM2. Lepas tu kalau kau perasan, kalau yang kau pergi tu Fan, kalau biasa yang mall punya, yang kalau contoh macam Giant ke apa kan, itu mesti yang pemalas punya DJ tu. Ya. Okay, kita ada promo sekilo Lepas tu dia RM20. naikkan audio tu. Sayur. Ada promosi. Di sekitar Mari nak habis dah. Yang semangat memang aku rasa pusat pakaian tu memang semangat. Sebab kalau aku pergi contoh kat Kelang kan, ada satu tempat tu memang banyak jual-jual macam tu kan. Nama dia Jalan Taiping tau. Dia mesti memang meriah. Ya, kepada anda sekolah akan bermula. Dapatkan kasut RM20, RM10. Dia meriah tau. Dia meriah. Tapi maksudnya benda tu dah ada template ke nak jual? Contoh Aku tak hari tahu RM20 esok sayur pula. Sayur kalau macam makanan ke apa, mesti akan malas. Okay, kita bagi contoh kita borak jenis-jenis MC lah contoh kan. Kalau kau pernah tengok bola Fan kan, kalau yang Melayu punya kan. Okay, kita boleh tengok contoh Adik membawa kepada M sepak, alamak tak gol. Lepas tu kau akan dengar adik MC yang kau bawa. Okay, di sini kita boleh lihat di mana saya pun rasa macam di mana ni lah. Dia main tak Itu suara aku. Suara aku. tak berapa nak elok lah dia main ni. Dah lah mahal. Itu orang panggil pandit. Dia kalau dekat bola punya macam tu ada show tu. Pernah tengok tak dekat ESPN ke apa tak? Ada Thierry Henry. Ada semua. Tu panggil ejaan dia PUNDIT. Pandit. So dia mengulas. Dia mengulas macam ni kan. Macam ada cakap tu kan, macam dekat kalau dekat stadium kan, tu macam secara langsung ni after match tu dia akan ada satu, dia mengulaskan balik. Macam contoh, okay, kenapa orang ni pass kat sini? Kalau dia pass kat sini mungkin boleh gol lah, macam tu. Something like that. Itu after match punya. Yes, betul. Tapi ada juga tau, masa yang tengah match pun dia masuk macam tu. Macam kau tengah semangat, alamak tak gol kan. So bila dah tak gol tu, nanti ada macam, ya kita boleh saksikan ya di sini. Di mana orang yang dalam tu juga. Dia berdua. Dia berdua cakap. Komentator. So seorang yang macam tengah high. Lepas tu yang seorang lagi akan macam kita boleh lihat ya kat sini akan kenapa ya Safi Salim apa tak apa. Tapi kan diorang akan conversation sekali. Aku pernah tengok ini juga aku pernah tengok sepak takraw punya. Kelakor bongo. Macam mana? Sepak takraw punya lawak weh. Macam mana? Dia macam tu. Wah nampaknya dia random gila, memang kacip dia. Nampak wah masa tu Filipin lawan Malaysia. Nampaknya Filipin bagi lipat. Sangat baik. Baik tak payah. Sebab terkeluar. Aku dah tengok dia bulan sepak takraw punya. Lah punchline. Aku kena tengok kan. Sebab aku nak klip kan. Orang ada buat sepak takraw punya core. Dia klip. Lawak tu. Dia bunyi apa? Dia bunyi cakap kan. Apa? Contoh macam dia raikan. Betul dia cakap punchline. Weh, relax weh. Yang best tu Astro Arena. Dia jadi macam Astro Warna punya channel. Tak, dia punya relax dia tu. Bagi aku lah. Contoh kalau hang tengok MC yang dekat ML punya ni pun still macam loose kan. Tapi takraw ni lagi. Dia rancak. Macam tengok kedai kopi. Rancak. Kau tu AI. Tak, itu memang dia tak AI. Memang dia orang tu sendiri. Mana tahu. Lagi satu. Sekarang ni kita susah nak trust source tau. Kan. Betul. Lagi satu kalau yang lebih relax lagi, kalau orang yang jadi komentator untuk terjun. Okay, kita lihat Pandalela masuk untuk 800 papak ancak. Lepas tu diam. Okay, nanti masuk semua dapat markah yang baik. Diam macam. Lepas tu bunyi macam bunyi environment. Bunyi environment, bunyi air. Dia macam slow je kan. Very relax lah. Dia relax lah. Dia tak rancak. Faham. Wow.
Tak, itu kalau hang dekat Jamban. Itu kat Jamban. Itu kat Jamban. Dulu, wow, sangat cantik sekali terjunannya. Wow, satu terjunan yang hebat yang dilakukan. Percikan airnya Besar, kurang. ada punya apa tepuk tangan. Dia tu kan Kami tepuk pun halus kan. Terjunan yang kedua, adakah mampu untuk membanggakan rakyat Malaysia? Bambang Pamungkas. Kalau dia cakap semangat sikit kan. Cantik. Oh, Terjunannya. Ya dia macam dia tak cantik terjunannya. kita masih lagi Halus. menunggu dari Markah juri. daripada juri. Wow. 6-7. Tak boleh bayangkan lah. Weh, macam mana dua MC tu? Cuba ingat, hang tengah vibe kan? Hang tengah minum kopi. Hang tengah main. Padahal terjun. Wow. Aku rasa aku akan ambil job macam tu. Kalau aku nak jadi MC, aku macam tu. Silap main handphone macam ni. Otak. Ya. Oh. Tak payah kawan muzik apa kan. Tak payah. Gitu. Tapi aku faham perasaan tu sebab apa? Aku boleh bayangkan vibe dia bunyi akan bunyi macam orang bercakap-cakap kecil-kecil. Lepas tu ada bunyi macam orang tepuk tangan. Lepas tu itu je. Tak ada Bunyi air betul tak kalau dengar. kalau tengok bola ada orang enchant kat belakang kan. Ada chant, ada address. Environment. Ni sebab dia tak nak kacau konsentrasi. Yeah. betul. Terjun tu. Ya. Dia macam golf lah. Macam golf lah. Kalau kau macam mana? Kau ada kompetitor. Aku Golf ada. commentator dia tak ada kat situ. Commentator dia bukan tengah-tengah padang. Okay. Commentator tu Dekat dekat dalam jauh. studio. Sebab game tu lagi kena concentrate kan. Ya. Betul. Kira kau Sukan golf pernah ni dengar semua. kan komentator golf tu macam mana? Dia, bagi contoh sikit. Dah ni. Cantik. Sama. Orang sama tak kata. Komentator tu orang yang sama lah. Tapi tak. Dia semangat sikit lah. Aku tengok yang Melayu mana ada. Mat Saleh lah. Ya. What a nice shot from Tiger Woods. Ya, True and what a drive. 32 Over there. yard. Yard ada pakai yard. Yeah. 32 yard. Wow. It's quite closer than a Hamilton ball. Oh. Hamilton tu bukan Max Verstappen. Okay. Aku belik agak. Turun. Tapi dia boleh bising je lah sebab dia tak ada kat situ. Tapi kalau itu MC golf, tapi kalau MC untuk bukan MC apa host, orang panggil apa tu? MC ke ni Yang kalau orang kahwin. Komentator. Kalau komentator badminton, bunyi kasut je banyak tu. Tapi memang mic dia letak dekat court tu sebenarnya. Oh kan? mic dia letak kat court. Mic boom. Boom mic. Macam dia capture kan. Tak, tepi court lah. Oh, Dia record. tembak. Faham. Tapi bagi aku lah kalau intense, badminton punya komentator pun intense tu. Dia macam hang betul. Dia bagi orang kata apa? Dia buat macam harapan tau. Dia build macam boleh menang ke tak? Boleh menang. Dia pandai badminton. Ya. Kalau tengok macam Lin Chong Wei kan dengan apa? Lin Kok Siang. Lin Kok Siang siapa dia? Tapi lagi-lagi kalau final Malaysia lawan China. Lim Dan. Itu lagi lah. Tolonglah bagi harapan untuk satu Malaysia. Buktikan yang Lee Chong Wei, harapan negara kita. Sama-sama kita turun untuk meraihkan juara mengharumkan nama negara. Betul. Tapi Lepas tu betul Malaysia menang kan. Alhamdulillah Malaysia menang. Besok cuti. Aduh. Nampaknya kita nampak Ling Chong Wei sudah bersujud demi mengharumkan nama negara. Ui, kita boleh jadi tu. Cuma Baik. sujud Ada di masa dia menang tu dia sujud. Masa dia menang dia sujud dekat court. Bukannya sujud syukur. No. Tapi komentator macam tu memang kita kena ada lah. Sebab contohlah kalau dia terlalu sunyi macam Macam golf. terjun ke Terjun, golf ke kan. Dia jadi macam aku nak tengok apa kan. Macam tengok kat library tu. Macam white noise. Kadang white noise. Oh my God. Lalu-lalunya macam bising sangat lah. Buka Pandalela terjun. Cantik. Tapi memang seronok lah. Sebab itu macam kan tadi aku share pasal experience aku jadi MC kan. Sebab benda tu something yang macam something new untuk aku. So itu kiranya macam untuk aku break fear aku jugalah. Sebab nak cakap dekat depan orang ni bukannya senang. Kau nak handle the event tu pun bukan senang. Bukan fear lah. Tu stage fright. Betul. Ya, something like that lah. Sebab macam Rasa gugup tapi macam kali ni gugup tu dia tak ada.
Dia macam rasa macam sebab aku fikir aku boleh buat. Macam okay, tak apa, why not buat? Aku kena dia macam satu lagu ni. Gugup jiwa, Bukan itu. semangat membara. Bukan Gemuruh. aku duduk Dia ATM pun. punya maksud sama kan? Jap Faiz, jap. Tapi lagu tu salah. Apa? Gugup dengan gemuruh sama kan? Sama. Sama. Okay, aku tanya korang dalam bangkai betul. Okay, dalam benda dalam dunia ni kan, korang nak ada komentator dekat bahagian mana? Yang tak ada komentator kan, apa-apa benda lah, macam masak ke apa ke. Korang tak komentator kat mana? Takkan bukanlah macam Apa-apa lah korang rasa yang boleh buat tambah fun. Yang tak ada korang nak ada. Takkan Ah. aku macam Silakan. Aku macam nak cakap tak best pula kan. Macam, okay, satu competition yang tak ada kompetitor beritahu. Bukan competition lah, apa-apa je. Okay, aku beritahu satu dulu. Satu competition yang mana tak ada kompetitor adalah tilawah. Tilawah. Tilawah tak ada kompetitor. Mana boleh? Ya tu aku bagi tahu. Tak ada kompetitor. So kalau ada tu mesti salah lah. Salah. Tapi yang apa lagi yang tak ada? Aku rasa semua ada. Tak ada. Ada yang tak ada. Ada yang tak ada. Memasak contoh. Masa ada ada lah. Dia bukanlah komentator. Dia macam contoh hosting tu. Dia akan tengok kat TV sambil contoh kau tengok Masterchef. Kan dia cakap kita boleh tengok Fik masak apa tu lagi 20 minit. Baru nak buat dia bakar tertinggal ayam. butter. Tak Butter boleh dah macam tak boleh tu. ambil dah. Masa tinggal. Aku rasa dia tak semestinya competition. Yeah. Kau rasa kan masa exam. Oh, exam macam mana Ada kompetitor. Itu dia Fikri dengan menanda jawapan B di soalan nombor 4. Tapi Okay, orang dengar dia Fik buka. macam tak ada lah, salah Kita ni. tak ada. Betul tak? Oh, tapi dia tak tahu betul ke tidak. Ya. Tapi yang ni kalau macam ni punya look aku nampak dekat Korea. Version macam ni sebab nampak macam meriah sikit lah. Kalau kita kat Malaysia dia macam lebih intense sikit. Semua diam. Okay. Oh, nampaknya Fik bangun pergi ke toilet. Apa yang dia akan buat sebentar lagi? Itulah saya rasa Patut disambung kan? soalan ni memang susah sikit lah bagi saya sebab dulu pun saya ambil juga SPM ni. Jadi macam mana Encik Adan? Jadi kita tunggu Fik pulang dulu daripada toilet. Bentar itu kita Kembali lagi selepas ini. Tajaan kami. You know. Plup. Cantik. Tak, dia macam tiba-tiba bunyi Plup cantik ada dalam toilet rupanya. Toilet pula benda tu. Mana awak tahu? Mana awak tahu? Tapi kalau kau tanya aku lah kan, aku ambil spot. Aku rasa fishing pun kira spot juga mancing kan. Betul. Fishing ada tak? Aku tak pernah tengok lagi mancing kan. Oh, nampaknya dia dapat jenahak di situ. Aku tak pernah tengok lagi lah. Sini tak ada Kan? Mancing tak ada, mungkin kat luar ada. Kat luar. Ada. Nah, kat ikan luar. gelama, ikan duri. Lama-lama mencuri. Ya, cantik tu, cantik. Cantik. Terlimpah. Umpau di situ. Bangau di situ. Tak dapat ikan ya. Tak dapat ikan. Tapi korang ada tak pengalaman pernah jadi korang kena buat host ke ataupun korang kena bercakap depan stage ke tanpa kita? Tanpa kita semua. Good question. Kau seorang-seorang. Aku seorang. kenduri je lah. Kenduri je. Kau selalu jadi MC kenduri ke? Ya, kenduri. So aku kena macam bila aku contoh pengalaman aku Ini tahun bila? Tahun bila? apa boleh tahun bila? Tak masa Aku rasa dalam 2-3 tahun lepas baru adik aku kahwin, lepas tu ni kahwin. So aku kebanyakannya aku akan mengelolakan bahagian DJ. Selalu lagu-lagu list dah dapat. So macam tolong ni. So aku kena freestyle. Selalu aku akan menyakat orang-orang yang ambil tu. Itu aduh. Cangkui. Kalau boleh cangkui lagi. So orang yang cangkui tu macam cangkui tu cedok lah. Yelah. Lepas tu dia pakcik-pakcik tengah esok kot je tu. Kol. Ya. Daun gulung. Tak payah muka. Selalunya selalunya aku diberi tanggungjawab untuk sisi the event. Contoh sisi event ni adalah Cafe. pada yang tanya Crowd control. Crowd control. Crowd control ni crowd yang paling susah untuk kita kontrol adalah budak-budak. So macam mana nak kontrol diorang, kita kena tarik diorang, tanya soalan yang random. So apa yang aku buat kat situ, aku akan cakap kat depan, okay, siapa-siapa makcik-makcik yang mana nak bagi yang nak invest dibagi dalam duit tau. Okay, siapa-siapa nak boleh tak kat depan. So nanti kita akan bagi 10 soalan RM1. So budak-budak seronok. So kita bagi soalan teka-teki. Soalan angkota tebuk-tebuk ayat Al-Quran. Okay, dari mana? Okay, sambung lagu. Jika engkau minta ya betul lah macam tu. Dapat lah duit. So lepas tu nanti macam okay kita bagi kita buka untuk
teka-teki ya kepada adik-adik yang mana-mana yang belum dapat duit lagi, boleh nantikan selepas ini. Dan sementara itu kepada paklong-paklong, maklum-maklum yang belum cedok lagi, ayam masak merah masih ada, dan juga kepada anda semua yang baru saja datang, boleh dapatkan di bus di belakang sana ada laksa, ada cendol, dan juga yang paling terbaru sikit ada churros. Dekat kampung ada churros Dia naikkan duduk tung. Ya. Tapi nampak lah kau dah experience kat situ. Benda tu hang kena keep entertain. Lepas tu macam kepada siapa-siapa yang ingin tuju lagu kepada kekasih lama, kekasih baru yang Kau ingin DJ orang kahwin ke DJ apa ni sampai kahwin kampung macam tu. So macam okay, sebentar lagi kita akan Okey lah, abang saya nak tuju lagu boleh? tentu lagu tengah running. Apa dia? Nak tuju lagu untuk ex saya boleh? Lagu apa? Lagu mengapa ini semua harus, sebab yang kahwin tu saya punya ex. Alright, lagu pun sudah habis, dan seterusnya lagu yang ditujukan oleh adik Rashdan ya, dari Rashdan untuk bekas kekasihnya. Lagu yang berjudul Cinta Tiga Segi. Cinta Tiga Segi. Itu pun nak mikir. Kan biasa orang bagi loud tu sebab nak fikir nak cakap apa depan ni. Nak tambah masa kan ni kiranya. Sebab benda tu hang kena kau selalunya petang segmen yang orang hang kena tahu energi tengah hari macam mana. So hang kena relax sikit sebab orang serabut. So start petang orang dah penat, tentu hang kena entertain. Hang kena jaga energi audience. Lepas tu budak-budak tak akan habis energi. So tak orang bagi dia orang berlari sana berlari sini, main sana main sini. Kumpulkan dia orang, buka soalan. Macam selalunya aku akan buka dalam 10 ke 15 soalan teka-teki, dan satu soalan tu RM1. So bila soalan habis, alamak budak ramai lagi, aku akan buka cakap, tolong kepada makcik-makcik, kepada pakcik-pakcik yang ada orang kata rezeki lebih ni, menyumbangkan untuk soalan-soalan untuk anak-anak ni, sila ke kaunter DJ. Macam tu lah. So aku, lepas tu ada yang bagi orang kata apa, technically kalau live ni macam super chat kan, bagi live kan, ni bagi RM5. Ada makcik yang kaya, dia bagi RM5, RM10. Dia bagi RM10 bersertakan soalan. Okey, nak tanya soalan bagi soalan ni tau. So macam soalan ni dia cakap aku tak ingat. Kadang aku cakap makcik soalan apa dia? Ni kalau ni kalau apa mim bertemu dengan bar, alamak ni turun tajwid tu. Itu iklap. Okay. Aku tahu. Everything dengan bar iklap. Baik tu. Macam tu lah. So macam keep sampailah dah slow kat situ. Barulah macam kita dah masuk sesi karaoke lah. Dia bila dah masuk sesi karaoke, dia dah senang sikit lah. DJ dah relax sikit lah. Dia dah tak payah banyak cakap. Orang tinggal nyanyi je. Lepas tu dia akan bawa, okay, siapa lagi nak nyanyi kat sini, silakan datang ke hadapan, bagai semua. Kau pernah kan? Macam ni? Kalau kau pernah seorang atas stage kena cook macam ni punya cook. Aku tak benar. Tak dapat, tak diberi peluang. Aku ataupun hang dapat tapi macam no thanks. Aku dapat tapi aku macam Kau tak nak. Alti. Isak dadah. Kan budak Gen Z kan. Apa yang macam tu je. Tapi adik mana Adib mana? Dia tak adalah aku seorang. Aku sentiasa ada someone lah dekat sebelah aku. Which is siapa? Tapi Selalunya. aku tak cakap benda tu as a macam berkomentator apa semua, ber-MC atas tu. Aku cuma perform live dan aku jadi hype man. Habis still lah. Itu lebih kurang lah kan. Still lah. Sebab aku kena hype kan. At the end benda tu macam kes aku DJ is macam mana hang nak control energy dalam tu. Betul. Contoh juga MC, macam mana hang nak kekalkan. Sebab tu kalau MC yang baik, tambah MC kahwin ke, MC event, betul. MC apa-apa pun, cuba bayangkan kalau event tak ada MC, kosong weh. Betul lah, kosong lah. Tapi kau kena faham juga satu konsep ni. besarnya. Dah 10 kali dah nampak kan. Koyak dah tu kan. Sebab tak aku duduk sini. Sebab tak aku duduk sini, bateri aku dah habis. Biasa tau sebab sejuk lah. Macam lu ada ke? Okay. So benda yang penting is benda macam tu, bila kau kena tengok crowd juga. Dia bukan MC je energy, kau kena tengok crowd punya energy juga. Kalau crowd punya energy boom, kau dapat energy tu sekali tau. Kau rasa benda tu. So that's why kau boleh keep momentum tu, macam bagi lagi. Kalau crowd punya energy macam dorang ramai ni, dorang bayangkan dorang ramai tu. So macam kau boleh rasa and kau pun jadi macam
Okay guys, lepas ni kita akan ada performance next. Kita pun dah Dia crowd pun main peranan juga. Betul, Actually, sangat-sangat. sebenarnya. Tapi Sangat kalau main. crowd, kalau contohlah kalau crowd, okay, crowd yang energi tak banyak, selalunya crowd majlis agama. Betul lah, betul lah. Tak juga. Tak kalau macam crowd Majlis agama tu. Majlis agama Tejas Bukan majlis agama, majlis ilmu. Majlis ilmu. Majlis ilmu. Oh, tapi kalau kau pergi dekat Indonesia, diorang buat majlis ilmu dalam pekarangan masjid. Member aku bawa balik daripada Jakarta tau. Dia cakap, ni tengah semayang, dia buat video tau. Ni tengah semayang, pekarangan masjid, tu tengah dandut. Ayo. Dalam pekarangan masjid. Dalam Ada stage. Ada stage. Adakah kanak-kanak saja ataupun campur bau juga? Campur lah. Ada budak, ada orang dewasa. Allah. Performance semua tak bertudung. Lain sikit lah. Mazhab dia lain sikit lah kan. dandut. Takkan nak Mana bertudung. tudungnya? Manalah tahu bukan. Tudung ketat ke apa kita tak tahu. Tapi majlis lain. ilmu dia tengok jugalah dia punya apa orang kata dia punya vibe dia macam mana. Cara uji yang Ustaz Don punya hari tu. Boleh shout out sikit, shout out Ustaz Don. Ustaz Don bila nak datang orang minta ni lah. Pergi dia punya dulu. Oh okay. Lepas tu dia punya majlis ilmu tu ada kasidah. Siapa tu? Kasidah utama. Tak tahu kasidah. Kasidah, Rafidah, jalan dah. Kasidah ni macam Nyanyi kan. Nyanyi puji-puji Nabi kan. puji Nabi. Dia macam berzikir secara belagu. Belagu. Dia lah percussion, ada bongo, ada kompang, ada macam-macam. Faham. Ya Nabi salam Rasul salam. Itu nama dia Kasidah. Yes. Adakah macam nama grup ke ataupun nama macam Tak, nasyid? Nama dia tu, nama nasyid. term tu. Dia macam nasyid. Dia pernah dengar Mahaban. Dia macam tu. Mahaban kan dia macam Mahabal lebih ada pompang. Bukan Mahaban dia untuk kalau Mahaban jambul. Nenek-nenek je. Yang tu. Tapi Marhaban ni tiba. Kasidah dia yang ada percussion macam Pak Jakat dia lah. So dia ada puji Puji memuji. Puji memuji. Oh, faham. Tapi event tu maksudnya macam adakah benda tu berlaku ada session ke ataupun sentiasa running kat Ada belakang? session. Oh, session. Ada kalau running kau nak dengar apa? Mana tahu DJ macam lo-fi kat belakang. Tak ada. Macam borak. Lo-fi. Ya. Macam tu kan. Tapi betul aku setuju yang apa dia cakap. Kalau kau tanya aku personal, aku seorang pun aku tak berani. Betul. Kalau ramai-ramai aku okey. Ramai-ramai ataupun kena ada crowd. Kadang-kadang aku try juga crowd tu sebab aku punya style lah. Mungkin orang tak suka kot, tapi aku tengok yang macam aku suka masuk yang ujung-ujung tau. So macam dah tengah hype, tengah hype ataupun macam bagi korang cakap dulu nak tengok macam mana. Kalau benda tu jadi, okey aku masuk. So okay, aku dah masuk tu kau dah tahu dah direction kau nak pergi ke mana. Contoh macam tu lah. Contoh macam kalau ada orang tanya, korang ni start kenal daripada sekolah ke? Okay, Pak cakap tak lah. Adan daripada diploma, Fik ni daripada sekolah rendah. Apa tu? Aku cakap, okay, ada passion boleh masuk ni kot. Oh, tak tahulah Fik ni sekolah ke tidak. Contoh. Alright. Okay, boleh masuk. So kau tahu macam mana nak control crowd tu. Kalau kau cakap untuk bagi intro seorang-seorang, aku pun hilang. Aku pun tak erti macam mana yang kau buat. Kalau kau tengok story dia kan, Fik nak buat apa khabar, aku cakap what the mampus dia nak buat macam ni. Nak kaya ke tidak? Tapi aku buat macam tu sebab aku nak hilangkan takut aku sebenarnya. Sebab bila kau dah release the energy of fear tu, kau rasa macam okay, aku dah ada satu energy baru. Kau serap energy crowd kau. Sebab bila kau buat macam tu, crowd akan sawak balik. Betul. Kau akan serap energy crowd tu sebenarnya. Aku pernah buat tapi orang tak sambut. Orang buat apa? Contohnya, siapa sini geng millionaire say hey, semua diam. Dan kau buat dekat majlis orang kahwin. Siapa nak reply? Even itu kan Adan kan cakap Gen Z. Aku semangat lah. Okay, siapa sini millennial say hey, semua diam. Dah memang terang-terang kat Gen Z. Semua tu dah Gen Z. Tak ada. Aku cakap baru kau tahu rasa dia kan. Ini dekat Palam tu dekat Rembau tu. Melaka. Rembau. Kayak tu. Ada situ siapa millennial say ramai. semua diam. Lecturer yang jawab. Ada lah macam depan tu. Bapak orang. Aku tu sangat ke? Tak kan? Ang salah patutnya bukan Salah. millennial, Gen Z. Boleh dapat sikit apa kan. Ada nak Sebab buat Adan dah Gen Z. sebut. Aku pun sambung lah. Millennial say hey, semua diam. Bapak. Kau salah crowd ni. Kau cari Gen Alpha terus. Kalau let's say kita ada podcast dekat rumah orang tua-tua. Siapa Itu sini kau jelas. boomer say hey.
Ada kawan. Tapi aku rasa kalau nak buat benda-benda macam ni kan, contoh kan, at the same time kau kena study kau punya crowd juga. Betul. Selain kau memikirkan crowd untuk bagi kau energy, at the same time kau kena study juga. Contoh kalau kau pergi macam Gen Z tu kan, actually tu aku study siut. Aku borak dengan budak office aku mana yang Gen Z, macam nak tahu okay kau punya ni apa, Gen Z sekarang apa. Kita tak tahu kan. So itu yang aku rasa macam okay, aku try bawa barang tu, bawa pergi ke tempat ni. So alhamdulillah benda tu jadi. Memang kena study. Ya, aku tengok apabila ada pian. Ada ni bawa, dia tak kosong lah, bawa material lah. Actually nak bawa jadi benda tu bagus lah untuk hosting. Kadang-kadang orang kata apa? Hang kena bawa material juga. At least lah kurang-kurangnya macam nak ni. Sebab tu aku tengok macam Adan bila dia hosting kata, Adan asal patutnya kau masuk radio. Jangan tu. Sebab kadang-kadang kan kalau kau fikir, contohlah kalau kau core kat tengah, kau kena support orang keliling kau tau. Betul. Kau lead. Sebab kau core. So bila engkau dah ada barang bahan tu, diorang dah boleh masuk. Diorang dah boleh cook. So kalau barang tu tak ada, kalau kau dah start, orang tak tahu nak masuk bro. Yalah. Orang tak tahu nak masuk macam mana. Kena ada orang kata apa? Dia macam technically macam main takraw ke? Ada tekong, ada tekong, ada feeder, ada killer. So kat situ pun orang dah boleh catch up kan. Dah tahu macam okay ni sesuai aku nak masuk. Okay ni sesuai aku nak masuk. Tapi itulah seni dia kan. Kena balance kan. Kadang-kadang okay, ni aku tanya Hang kadang-kadang kan sebab Hang selalu banyak kali aku perasan Hang punya cara hosting aku respect macam Hang macam study benda tu, macam ada kelas Hang ambil tau. Tapi aku bisa aku faham Hang macam jangan menguap Fan, aku nampak. Jangan menguap Fan. Kau tak cakap orang aku nampak 10 kali. Aku tak ada orang tegur. At least aku nguat macam ni. Nampak Kau dah terkoyak dah tu tadi. Ke belakang lah. Ya kau. Memang nak kena zoom. Memang menantikan close up muka kau nanti. Thumbnail aku bagi. Okay, ini contoh art hosting bagi aku. Sebab aku buat something yang ni, and then dia tahu apa dia nak buat. Betul. Dia tahu macam mana dia nak pick up. Maksudnya kau pekong dia pekong di tapau. Aku bagi bola gantung betul. So bagi aku ni pun art hosting Betul juga lah, kan. Contoh betul. macam okay kita tengok dah mendata sikit apa. Jangan menguap shoot. So that's why kadang-kadang kalau macam dalam podcast ada orang tegur tau. Ada detail semua. Sebab kadang-kadang kita tahu tau macam okay vibe ni dah macam dah kurang. Deep kau tak payah menguap shoot kau ni kan. Bagi aku tu art dah. Macam Fik lah. Macam Fik dah lama senyap je. Fik lama senyap. Tapi sebab tu Contoh kan. sebab tu aku suka Hang buat fake kalau kita ramai-ramai, kita dah tahu tau. Kita dah senang nak buat benda tu. Art juga. Thumbnail tak thumbnail dan. Kau jangan kau jangan nak ubah topik. Okay, semua orang buat. Fair. tak apalah. Okay je lah. Kau tak payah buat dia ni. Memang banyak je muka busuk kau. Lepas tu Tapi masa aku Setuju? Dia tak boleh cakap. masa dekat Palam kan, kita punya crowd kan mostly macam yang Gen Z semua kan. Bila aku dengar apa Adan cakap pasal so crowd tu like macam dia lagi interested untuk invested dekat apa yang Adan cakap. Sebab interested ke invested? Dua lah, sama lah. invested. Pilih satu. Dua-dua. So kira macam apa aku nampak okay. Bila Adan start masuk topik tu, dia ada masuk mula, lepas tu masuk, masuk, yang lain pun masuk. Dia jadi macam lagi meriah lah kat situ. Tapi contohlah Adan kan, kalau kau seorang agak-agak kau boleh tak? Aku cakap dengan kau kan, cuba kau tengok hari tu yang kita pergi Era. Masa perform nyanyi tu. Kau tengok aku macam mana? Ada orang komen. Ada nervous tu. Ada ni dekat podcast cakap terpaling penyanyi. Malu pula. Kalau kau cakap lah macam mana Dan apa, kau memang berminta dan kat sini kau macam-macam kat sana kau. Kenapa dah? Kau kena kekal kat tu dah. Malu, aku segan. Kau tengok Pak An macam mana? Pak An lagi hype daripada kalau macam tu cakap aku kan. Pak An lagi hype kat sana tu. Aku macam kau cakap lah, aku rasa kalau kita ramai-ramai aku okey. Itu yang okey aku kat hari tu. Tapi kalau aku seorang aku jadi macam kau lah. Mungkin sebab aku rasa aku tak boleh, aku bukan dalam comfort zone. Aku rasa tu bukan comfort zone aku kot. Aku bukan nak kata tak selesa, tapi terlampau banyak benda macam Banyak sangat benda running dengan mesin dia dengan kecil. Kecil ni. Aku rasa macam alamak susah. Ada satu pepatah lah pernah mengatakan pasal bila kau masuk kandang harimau mengaum, bila kau masuk kandang kambing mengembek, bila kau masuk konti radio jangan. Dia lain. Dia lain lah. Lain. Bagi aku kalau POV yang aku nampak, contoh kita pergi, aku bandingkan dua contoh kau pergi
Era dengan kau pergi Suria. Tak apa yang sebut kan, okey kan. Macam era tu kau tahu energy DJ dia tinggi tau. Very high, yeah. Very very hype. So macam okay, aku tak tahu lah. So bila kau pergi ke Suria hari tu, dia punya energy dia bukan nak kata tak hype, bukan nak kata ni. Dia in the middle lah. Ya, betul. Dia sedap dengar. Dia ada sedikit formal, ada sedikit santai. Betul. So Dia punya energy dia macam energy straight. kau tahu tau macam mana ruang yang kau boleh nak masuk. Adakah kau prefer yang macam tu? Yang medium, yang kau senang, you know? Sometimes aku Kan? suka macam tu. Oh. Sebab kadang-kadang kita dah ramai, kita dah 7. Lepas tu DJ pun hype dah gila-gila. Aku kadang-kadang pening, mana nak masuk kan. Sebab kadang-kadang kan ni nak masuk. So aku dah macam alamak aku malu lah siut kan. Bila tiba aku masuk, contoh macam Aku belaga. belaga dah contoh lah M sekolah, Fi tak sekolah. Ataupun Terus tak tahu nak cakap apa. Ataupun masa kau nak cakap Fit tak tiba-tiba air masuk. so Fi tak sekolah. Ya, itulah saja untuk Dia Bawa potong. Dia macam okay. So memang aku segan. Aku ada tempat Aku ada tempat. Aku Tapi kau bukan kena faham ni juga. Kau kena biasakan keadaan tu sampai kau rasa macam, you know, dah mampus. Faham tak? Macam Dia kalau kau selalu pergi mungkin boleh lah aku. Yeah. Sebab tempat tu kau jarang Betul pergi dia. kan. So Yeah. kadang-kadang aku segan. Aku rasa situasi aku macam aku nak kena tengok host tu juga kot, ataupun DJ ataupun MC program tu lah. Aku nak kena tengok dia ni boleh makan ke tak boleh makan. Maksudnya bukan boleh makan macam Boleh main ke tak boleh main lah. Boleh main ke tak boleh main. Ah. So macam aku rasa borak sini untuk first promo gitu kan, itu borak sini aku rasa aku tak boleh makan. Aku tak boleh main kat situ. Susah bang. Dia macam Aku tak tahu nak buat. sebab tu first kita macam, oh damn besarnya tempat ni. You know, Besar. overwhelm lah. Susah nak buat. Era hari tu pun aku rasa aku susah agak nak buat. Tapi Pak M best lah. Pak M punya energy dia tinggi, dia pun tinggi. Sampai aku pun macam apa ni, boleh ke cakap macam ni bodoh Fan? Boleh ke cakap macam ni siut? kursi tinggi. Kau cakap tak kau punya energy. Boleh ke Fan cakap macam ni? Macam aku macam alamak, aku dah takut tau. Aku dah lock macam Takut tak boleh ni. Dah live kan. On Dah air. live. Tak. Kalau tak boleh dia orang boleh trim. dia main dream. Lepas tu aku pula aku kan pakai spek kan. Aku ni kalau nervous mata aku melilau tau. Aku jadi macam sorry. Lah. So kalau aku memang nervous memang aku pakai spek. Kalau kau pasal kan setiap kali kalau pergi kita pergi U ke apa kan, memang aku pakai spek. Spek hitam. Mata aku melilau. Sebab kau takut. Nanti kau macam Kalau kau pakai spek kau macam lilau, takut lah. tak aku dah cakap tadi. Ulang. Ni kau tengah pakai? Yang ni sebab aku dah biasa dengan korang. Ni kau tengah pakai? Ni spek hitam. Spek hitam. Tapi kalau kau cakap pasal host kan, kadang aku study juga host tau. Kalau kat Malaysia, aku sebab memang reference aku Malaysia banyak kan. Aku paling suka kalau host live ataupun program TV AC Mizal. AC Mizal. AC Itu dia Mizal. hosting. Kalau dia menyanyi kau suka? Yang tu kita biarkan professional cakap. yang sebab kita bukan penyanyi yang profesional. Betul. Ya, nampak aku humble kali ni kan? Aku tak ada dalam berbagai orang diri. Hosting AC Mizal power bro. Dia punya spontan dia kena tau. Kena. Dan aku faham kenapa kadang-kadang dia kadang-kadang pun dia pernah kena kecam, cakap benda yang tak sepatutnya dalam TV. Tapi aku faham benda tu. Sebab kadang mungkin dia macam alamak mungkin ni boleh pergi sebab kau dah tengah panas tau. Kau tengah freestyle energy. Tapi dia punya freestyle bagi aku memang power lah. Sangat power. Tapi kalau in term of podcast hosting yang aku suka, kalau begitu buat podcast kan, aku suka Adlin Ahmad Ramli. Adlin Ahmad Ramli Adlin Ahmad Ramli. Adlin Yang pelakon kan? Ya. Adlin Adan Ramli. Aman. Dia buat legasi podcast tau. Susunan ayat dia, cara dia borak dengan guest, ya Allah, smooth gila. Tapi kalau yang entertainment, AC Mizal bro. Power bro, AC Mizal. Boleh aku mencelah? Silakan. Aku kalau podcaster yang aku suka susunan ayat Thank you dia, doh. Tak ada. selepas Adan Aku kira first nombor 2 lah. Selepas Adan, aku suka sangat-sangat dengar. Podcast tu dah habis lah. Dia orang dah stop. Okay, let's go.
Dia punya ayat bapak sedap tu. Sebab fun fact pasal diorang adalah diorang, kita tak boleh nafikan diorang power sebab diorang semua bekas radio. Betul. So, okay, let's go ke Let's Go podcast? Let's Go podcast tu orang kata cuba nak situ tapi semua dah je let's go on. Ramai dia komen. Sorry. Rindunya. Rindu relax dulu. Dah gone. Dah gone. Okay. So okay let's go. Dia pun dah gone ke? Okay let's go pun dah gone. let's go. Okay, let's go. Diorang Malaysia. Dia Singapore. Singapore. Oh, Singapore. Bahaya lah buat nama Let's Go ni. Ya doh. Memang gone. Betul lah gone lah. Tapi diorang sempat kan buat something ke? So, Yelah, kita pun sempat buat something. Betul juga. Tapi dia orang power doh. Suara sedap. Suara Ayat, DJ. ayat yang dia guna kuasa kata macam mana dia pembawakan macam tu lah. Benda tu sensitif tapi cara dia orang sebut tu dia raw tapi bunyi sangat sedap. Buat contoh benda tu memang benda berat tau. Tapi dia punya susunan ayat, kegunaan kuasa kata tu, kegunaan macam dia susun buat hang rasa macam tak benda tu boleh diperbincangkan. Dia tak sensitif sangat. Padahal benda sensitif. Kau tahu sebab apa? Sebab Singapura tu. Singapura bila dia cakap Melayu dia baku. Betul. Sebab tu nampak dia sedap. susunan dia tu sedap. Kau rasa macam macam buku siot. Ya doh macam tu. Sebab Singapura bahasa Melayu dia memang baku. Dia yang macam bahasa harian dia English dengan Chinese lah. Betul. Saya juga memikirkan sesuatu yang Itu sebegitu bukan itu. itu macam apa anime punya That's not even P. Ramlee bro. Tapi yang macam tu Singapura dulu. Aku tengok episod Legacy kan, podcast kan, dia bawa Norish Karman kan. Norish Karman tu orang Singapura tau. Dia pernah handle Nona macam Nona dekat Malaysia, tapi ni Nona version Singapura. Okay. Baku gila macam yang Pak An cakap tu. So Tapi sekarang ni layan lah, sekarang ni Singapura punya bahasa Melayu dia walaupun dia macam baku sikit tapi tak sebaku tu dah Saya lah. merasakan seperti itu jugalah. Saya tambah say je. Nak selamat lah tambah say. Betul dah. Tapi orang kata okay lah, itu yang okay let's go. Kenapa aku amazed dan aku rasa kenapa hang amazed ah? aku okay thank you soalan. Good question. Aku amazed sebab diorang ni daripada podcast diorang bawa ke macam kita ada live podcast kan. Diorang ada live podcast yang konsert babe. Aku Siap ada. Babe. Itu diorang- ni lah apa nama tu? Podcast Fest. Podfest. Podcast bro. Diorang ticketing bro. Podfest ticketing. Diorang invited. Ni lah, diorang bukan buat sendiri lah. Diorang okay itu tak diorang ada diorang bukannya itu saja. Sebelum-sebelum diorang buat agak. Dia setiap tahun ada. Tak lah Podfest lah. Kita pun dapat Podfest tapi last minute sebab tu kita tak pergi. Nampak tak nak bagi dia menang. Podcaster pun invited tau, tapi tak ada masa lah. Tapi Barang tak beli. Aku suka itu Betul. aku suka dia punya arrangement. Ya, Contohnya macam first dia orang akan nyanyi lah ni macam orang kata apa? Macam kita kan terus duduk terus ni berboran. Dia orang ada macam structure which is kalau kita akan datang boleh jadi sampel yang baik lah orang cakap. Dia ada jingle dia juga kan. Okay let's go. Ramai-ramai nyanyi blue hype lepas tu borak. Dia macam stand up. Dah kategori macam ada material lah nak borak apa. Okay stand up. Lepas tu okay bincang. Lepas tu buat open question sama lah. Sebelum podcast diorang start, diorang ada performance tau. Introduction. Performance. Diorang Diorang bukannya dia jemput okay let's go. Dia tak adalah datang duduk hai semua, tak ada. Makan kau dah makan belum? Tak semangat je. Dia perform, start dia masuk lagu diorang instrumental, perform. Which is diorang punya intro lah. Yep, lagu diorang. Nak try buat yang tu. macam boleh. Jangan kita yang buat yang tu. Kita Tak tunggu lah. street sini. Sumpah lah kau ajak Adib. Adik okey kot. Kita tolak dari belakang kursi roda. Kami rapper siap. Yo. Tak, korang lompat lah. Aku jalan je lah. Kerusi roda. Adik, hang boleh buat yang tu? Buat Willy. Ya kau Kau sebelah aku tau. boleh Kau buat. Willy kak. Buat yang Willy. buat Willy guna wheelchair nanti. Motor boleh. Aduh. Kau bukan selalu naik ke? Asal tak nanti buat Willy? Apa? Wheelchair? Bangkai Aku aku pakai bekam boleh tongkat. bekam. Cuit. Baik tu. Tersembam ke depan bahaya. Tapi benda tu lah. Benda Itulah yang- itulah Afiq. Itulah Fi. So Dia kena laju lah bagi aku. Laju lah. Fik, macam mana Fik? Very interesting lah Dan. Ah. Sebab tak sebab tadi Kau suka aku ke? Kau aku puji suka aku tu. je ni. Aku suka kau tu Dan. Okay thank you tu. Tapi macam adik cakap tadi, kalau dia seorang kat depan orang nak tarik crowd tu susah kan. Macam bagi aku, kau boleh control the crowd if kau tahu cara macam nak tarik crowd tu balik. Betul. Sebab masa aku
time tu aku tak ingat event apa. Tapi Event apa? Event apa? Dia tak ingat. Dia Aku cakap dia tak ingat. Aku tak ingat event apa time tu. Yes, Time tu MC tu ada kat depan. Like okay, dia tengah macam baru start, tak warm up apa lagi. Tapi ada orang kat sebelah aku main phone, dia tengah berborak semua. Tapi aku tak tahu macam mana cara dia buat sampai ke orang ni boleh letak phone dia, boleh pandang ke depan, semua pandang depan. Which is something yang interesting. Ya lah. Kau boleh orang yang main handphone sebab tak tahu dia buat apa. Dia macam Dia tengok orang lain letak phone, letak ah. Aku Tak rasa juga. dia pegang rotan lah dekat belakang dia. Tapi korang setuju tak kalau Setuju orang tak? belum Ini tak siapa? cakap lagi, tak boleh cakap. Kalau sebenarnya ilmu-ilmu ni ataupun cara-cara untuk kau jadi host yang baik juga kau boleh belajar daripada stand up. Oh, ya. Macam mana stand up boleh buat engkau letak handphone untuk kau dengar je dia bercakap. Betul. Ya tu. Susah. Untuk Melayu susah aku cakap. Ni bukan bangsa ke apa. Ya. Ni bahasa tu sendiri. Aku pernah tengok banyak kali lah. Dulu Raja Lawak ujung-ujung tu dia pernah ada seorang stand up comedy. Aku tengok aku respect dia. Tapi ramai tak ada orang gelak. Tapi aku fikir aku respect kau sebab susah. Aku tahu Susah, susah bro. dia macam ni. Susah. Sebab dia beza tau. English punya stand up comedy kau bercakap tu kau boleh je bercerita ke apa ke kau cerita lah lawak kan. Tapi bila aku tak tahu something dengan bahasa Melayu yang macam tak kena bagi aku. Kau cakap pasal Amir Raja Lawak Tak kisah siapa lah. Aku bukan pukul aku pukul rata lah kira siapa yang buat stand up. Susah. Aku tak cakap diorang barai. Aku cakap diorang aku respect diorang. Ada satu episod sebut pasal Raja Lawak. Ada satu episod dah lah dia stand up comedy. And boleh sebut nama ke siapa? Ha. Lepas tu tajuk minggu tu silent comedy. Aku rasa aku ingat kot. Amir Raja Lawak lah. Ha. Dia buat apa? Entah apa jadi. Aku tengok dia orang gelak tau. Sebab orang gelak sebab apa benda dia buat kan. Saya tak orang gelak sebab apa. Orang gelak sebab crowd cakap Amir bawa tidur Amir senang. Mungkin dia ada crowd dia sendiri lah. Betul. Dia ada crowd dia sendiri kot. Betul. Sebab mungkin sekarang orang dah tak faham. Okey lah kita ambil contoh macam Apalah tak payahlah. macam tu je daripada host tiba-tiba pindah ke komedi komedi. Tapi ada. Ada Tapi dia, lupa, tapi correlation ada, lah. ada connection kan. Okey lah contohlah senario lah. Yeah. Kalau kau cakap kan macam senario kan. Mungkin orang sekarang kalau buat lawak macam apa senario buat lawak macam ni macam kau tahu? Aku pun tak tahu. Boleh tolong tak? Tolong diam. Bertindak mengikut arahan. Orang akan cakap, apa lawak kau ni? Tak faham pun. Sebab engkau tak ada di momen itu. Betul. Engkau tak ada dekat momen itu. Kalau kau cakap kita tengok senario kan. Yeah. Kalau contohlah Apek buat lawak benda macam tu lagi kan. Kau tak tahu. Aku pun tak tahu. Aku gelak dekah bro. Aku gelak gak tu. Sebab Kan? legend. Sebab kita ada dekat momen tu. Kita besar dengan lawak itu. Betul. Korang tak besar dengan lawak itu. So that's why orang tak faham. So mungkin kau berbesar dengan lawak Jozan kan. Yeah. So kau mungkin anak kau takkan faham lawak Jozan apa dia tak kelakar siut. Betul. Betul. Sebab tu lebih pada macam nostalgia kot kan. Ya. Tapi tak nafikan time tu waktu zaman tu yang paling peak senario. Ya. So lawak yang bagi tu lawak baru, material baru. Yeah. Apa yang diorang bagi masa tu kan. So bila kita dengar sekarang kita lawak lah sebab kita dah pernah experience benda baru waktu ketika itu. Balik macam benda siut. Momen tu bro. Momen tu lagi baru-baru ni. Bukanlah baru dalam bulan lepas. Dia buat challenge raya check. Bro Legend. Gua berair mata siut. Berenang air mata aku. Berenang, bro. Something yang macam unexpected lah sebenarnya. Macam aku cakap benda tu momen. Ya. Engkau dulu minat dia, engkau tengok dekat TV, kau kena pergi Seri Pentas untuk kau tengok. Tengok movie dekat wayang tau. Dia tak tahu pun kewujudan kau. Shoot. Sekarang ni kalau kau suka artis, sekarang bukan Adib tengah buat apa lah? Tengah podcast. Dah boleh tahu dah contoh lah kan. Zaman Mira Fiza buat apa? Internet laju. Dulu tak ada internet. Dulu tak ada kan. Tak ada. So bila dia buat benda ni, so dia untuk aku lah, bagi aku momen bila macam dia tahu kewujudan kau doh. Yeah. Dia tahu kau wujud doh. Tapi dulu Ya dia nak nangis. Jangan doh. Sorry. Momen bro, momen. Abang Apek tolong lah. Banyak saya nak tanya abang. Datang kat sini bang. tolong Apek. Abang Tapi Apek. dulu aku respect tu benda punchline yang diorang bagi kan kita dengar daripada TV, daripada movie. Technically punchline yang diorang buat ada makan bulan-bulan. Sekarang kan kita bagi punchline dekat story pun kelakar kan benda tu dia boleh guna instant. So kita bagi punchline dekat dalam story ke apa, orang dah tahu. Jadi orang dah tahu ni kelakar. Betul viral benda tu FYP. Waktu ketika dulu kita perlukan orang kata material tu dah dipredict. Ini kelakar ni. Ya. Kau tak boleh try. Tak boleh try kat ramai orang. Tak ada. Dia macam memang tak tahu jadi. Tu jadi. Tak jadi tu. Jadi
Gitu-gitu. Dah jadi Sebab diorang set dah- trend tu. dah jadi Ah. production dah. Ya, Itu production. Padahal itu dalam Nuju Empat Belalang Piramli buat. Alah yang Yang gitu-gitu gitu-gitu. tu. Ya. Itu Dia ambil Piramli. reference jugalah sebenarnya. Ah, Macam ya kita pun ke? adalah juga a few yang try guna lawak tu kan. Tapi untuk certain orang yang tengok yang benda-benda yang macam senario ke apa akan faham. Tapi kalau untuk yang macam sekarang macam Gen Z ke apa ke, Mungkin dia tak faham. mungkin tak faham. So mungkin orang akan cakap tak kelakar pun apa ni. Sebab kau tak ada dekat momen tu. Ya, Kita ada di momen itu. betul. So dia ulang banyak kali pun kau gelak macam orang gila lagi bro. Betul. Macam kita tengok cerita Piramli, dah tahu dah nak cakap apa, tapi still gelak. Sebab kita ada dekat momen tu. Ya. Dan aku yakin, bukan yakin, mungkin ada juga orang sekarang Gen Z tak tahu siapa Piramli. Wish. Ada bro. Dah sampai lah. Kita dah Dah sampai masa tu Kita dah sampai ke tempat tu. Ada yang tak tahu siapa tu Piramli. Gen Z Gen Z ada yang tak tahu. Mungkin 50-50 ataupun 60-40, bukan 6-7. Ataupun diorang Ada yang tak pernah tahu. expose kat TV. Benda tu logik lah sebenarnya. Ada juga Gen Z yang tak tahu stirk tu apa. Oi, Betul, itu. Nampak Piramli jauh lagi kan. Kita baru kita jarak berapa je. Pada Piramli tu umur kita kebanyakan je tahu walaupun kita Yeah. tak tengok, tapi kita still tahu wujud Piramli. Tak tahu, setiap tu apa. Siapa yang tak tahu komen. Dia Tak ada kat sini. tak ada pun kat sini. Oh, tak ada. Dia ada komen Dia dekat Yang komen dia tahulah. dia ada komen dekat video yang kita pergi era. Ingat tak kita pergi era itu? Dia ada komen kat situ. Siapa Stirk ni macam alpha ke? Tak tahu ada, pun ada. kewujudan dia orang. Ada dah aku baca komen tu. Tak aku baca. Function betul lah baju hijau tu, bukan skrip ke. Ya doh, kau jadi meme lagi doh Sorry doh. Macam ni. And best, aku pun komen. Oi, apa sih baju hijau tu? Pegang skrip ke? Aku komen tu kak. Kau bakar diri sendiri Dia nak join in lah kan. Cik. Nak blend in. Tapi dia macam, aku rasa macam comel tau kalau yang macam, oh siapa Stirk ni? Oh dia macam alpha ke? Aku rasa macam, oh okay tak apa. Mungkin korang boleh cari kita siapa. Yeah. Aku paling benci kalau ada yang komen, siapa Stirk ni? Sampah je lagu. Tapi tu kita Dia- akan cook kat tempat lain nanti. Dia belum tahu Sorry. lah orang cakap. Sorry, aku simpan dulu kemarahan aku tu. Aku simpan dulu. Simpan Itu sikit. aku simpan dulu. Ini kita masih lagi topik MC. MC. MC dan Topik komedi tadi Ya, yang mana Yeah. kita cantik sekali. Cantik sekali. Tapi nak buat stand up memang susah bro. Betul. Stand up Tapi kalau memang susah. ini genuine kalau diberi peluang dan juga macam Tahu. Fun fact. Fun. Okay, kalau ada nak takut tak ada. Dia beri peluang untuk jadi host radio, gaji macam junior radio punya gaji. Hang tahu kan junior radio berapa. Ya, newbie. Yap. Lepas tu tak lari. Lari. Tak ada. Satu Itu- ahad je. Tak lari kalau lari mungkin lebih. Ah. Tapi hang kalau dia bilang dan nak jadi tapi mungkin jadi ni orang kata apa ya, sparring. Mungkin nak tarik jadi main tak boleh. Hang nak potong-potong lagi tapi sparring dulu. Nak ke tak? Aku nak tu. Cuma kadang-kadang tu keberanian tu tak ada. Tapi nak keberanian untuk pergi. Contoh kalau ada pencarian ke apa, keberanian tu tak dapat cari lagi. Aku banyak lah yang aku sangat-sangat nak cuba tau Aku nak cuba berlakon, aku nak cuba jadi DJ. Sebab aku rasa aku boleh cuba do the best lah Dek. Faham? Cuma masalah aku adalah keberanian tu tak ada nak buat. Maksudnya macam contoh, okay kau datang casting dulu, alamak Adib, jom kita try casting sama-sama nak. Yeah. So kau Mesti akan ajak nak- orang lain juga Mesti nak ada someone tu. Aku tak boleh break benda tu lagi. Tapi bila kalau dapat peluang tu, aku do the best lah. Sebab Boleh tak aku cabang kau? ui susah Aku tu cabang. Dip. Tak, that's the cabaran. Aku pernah dapat Dip. Ada macam Ya. try datang casting. Tapi sebab bukanlah nak kata yang macam aku boleh berlakon ke apa, tidak. Sebab kadang-kadang kan ada orang minta buat short film. Betul. Kadang-kadang aku macam explore diri aku sendiri. Company aku ada budget untuk buat short film. Okay, why not? Okay, aku pun kan. So macam aku try challenge diri aku kat situ lah kan. Betul. Sebab skrip bukan aku buat. So skrip orang lain buat. So macam okay, aku try boleh at least tak bayar-bayar kan. Orang lain kena bayar. Berkarya tanpa risiko lah. Ya. Kalau macam orang lain bayar, orang letak expectation tinggi, lepas tu orang letak han dibayar pula kan. So kat situ yes. orang rasa pressure kot. Tanya Pak An lah macam mana berlakon. Stress kot berapa banyak scene yang dia kena buat. Dia dah berlakon drama apa. Aku ingat stres lah. Aku ingat macam first day, sehari sebelum first day, aku ingat macam ush,
nak kena study the script tebal Mat. Yeah. Script tebal. Ini A4 tebal ni. Toyol ke apa? Untuk 30 hari punya shoot. Sebab dalam ni bukan kau seorang je. Nama semua sekali lah. Tebal. So aku ingat macam sehari sebelum tu nak kena study the whole sampai habis 8 episod tu. Rupanya masa tengah shoot tu, okay, sebelum contohlah next scene apa kan, dah ada orang kata apa tu, Scene breakdown. scene breakdown tu dah ada. So nanti Eddie datang kat kita orang. So nanti awak nanti dia kumpul lah siapa. Awak main sini. Jom kita try rehearse. Kita try rehearse. Script reading gitu. Script reading sikit lah. Pap. Okay. Okay, nanti standby dah. Oh, macam tu. Setiap scene. Betul. Setiap scene dia akan rehearse sebab dia orang pun nak kena set up lah apa semua. So kita rehearse lah. Rupanya tak payah pun lah nak Baca study. apa semua. Tapi mungkin cara kau cakap tu orang akan tengok macam senang je. Okay lah time tu kau bawa baca. No bro. Walaupun scene dia pendek-pendek. Maksudnya macam okay fun. Okay kau baca-baca ni Okay Susah lah. memang susah lah. Karakter kau nak masuk. Reaction muka, emotion. Kau punya karakter tadi tu nak kena tukar. Kau tak boleh jadi Pak An dah. Kau Tapi kena jadi Fahmi. start kau dah macam, contoh Hana dapat karakter lah. Contoh scene sedih, dah sedih macam dah sedih. And action perlepap, hang terkejut dah hilang lah sedih tu. Betul tu. Yang clapper. Kenapa ketap? Alamak. Tapi nasib baik aku punya cerita tu seram komedi. So bila dia dia bila dia pelepap, jangan tinggal saya. Aku buat je lah macam tu kan. Director pun macam ho. Director ho. Bila aku pergi kat director, okey tak? Okay. Apa benda lah. patutnya macam okay kat Sebab Hang datang okay. macam mana aku tahu? Sebab aku tak ada dekat belakang set tu kan. Macam mana aku tahu? Pika dekat belakang set tu. Dia dah cerita kat aku. Tadi dia orang gelak gila-gila tu. Bila kau datang dekat. Sebab bila dah cut tu, aku pergi belakang. Okay bang. Okay. Dia cover lah. Tapi dia ada dia puji, tapi dia macam kau siap orang kau baik tu. Nonchalant. Padahal aku dengar je dekat ni. Ho. Tapi bukan senang tau. Bila contoh walau kau nampak simple Pak Adut baca sikit kat situ. Tapi karakter memang susah nak buat. Tapi just mungkin lah ada producer ke tengok kat sini ke yang rasa macam please lah try us doh. Ya doh. Please doh try us doh. Kita orang pun nak cuba juga. Try us please. Try me. Kita orang nak Try kita orang doh kita tolong. orang cuba juga tu. Kan. Tapi saya cakap awal-awal lah. Aku first day, second day memang gone sikit lah. Orang kata memang macam Asal macam tu apa asal? Break the ice lagi. Tak break. Ambil masa Aku lambat panas. Bila aku dah start ngam dengan kru, dengan semua pelakon-pelakon lain, aku dah boleh all out lah. Cepat panas lah juga. Cepat panas. Fine. Kalau aku rasa kalau kita semua ada, aku rasa bukan kita cepat panas, dah panas dah. Sebelum sampai dah panas lah. Ini cerita kalau semua ada Sebab tu lah. aku cakap try us. Yeah. Try Kalau boleh us lah bro. kan. Kalau ada Lagu rezeki kita dah kan. try buat tahun ni. Maybe tahun depan kalau ada orang nak buat drama, tolonglah try us. Aku cerita ada satu scene ni aku ad-lib je sebab scene masa shoot ni dah hujung-hujung. Kira dah nak habis lah. So aku memang dah ngam dengan semua. So bila nama aku Fahmi tau. So aku masuk bilik. Aku tak ingat lah nama Abang Mak Adam apa. Adam je lah panggil. Patutnya nama dia macam Adam. Tapi aku ketuk. Aku macam baru lepas jumpa hantu. Buka pintu Fahmi. Fahmi tu aku. Aku macam aku macam Buat sendiri lah. Aku ingat Fahmi tu aku bukan dia. Fahmi tu aku. Aku in karakter je. Bukan pintu. Tapi dia masukkan juga kan. Tapi dia ambil je. Dia suka. Itu bila dah Spontan lah tu kan. bila dah ngam dengan semua dah okey lah. Tapi dia bergantung juga dengan kru. Ya itu of course lah kan. Kalau diorang pun macam bagi, diorang pun macam you know, Dia okay. jangan dia yang jenis muka sombong tu. Pun ada juga. Pernah je tapi lama lah dulu bila tengah ni sebab kita pun nak jadi orang lain kan. Dia macam nak berlakon ni kan bukan jadi diri sendiri kan. RP Role play. So bila tengok dekat belakang kamera ni kalau dia orang macam kita macam best ni. Okay boleh bagi lagi lah. Ni kalau muka ketat je dia aku
Mungkin kadang-kadang sebab dia orang pun penat kot apa kan. Kita pun tak tahu. Cuma kalau menguap tu pandang tempat lain boleh. Kau cakap di sini ke? Sorry doh. Tolong Tolong kita orang belakang sekali lah. Sekali iklan pun jadi lah. Janganlah. Iklan Kita selalu. kita kalau boleh nak Blood Brother 3. Tapi parody. Oh, Kau jadi iklan Bazizan. Darah abang. Itu MTAS tau. Dia ada buat. Dia kan buat parade. Ni ada. Oh ya. Apa dia? Adik ada tu. Adik ada. Adik ada. Semua ada. School. Aku pun ada. Itu Kabla Kaha. Kau bayangkan Blood kalau ada orang nak buat filem. Kita nak buat filem Juvana. Tapi yang version dalam tu semua budak-budak sengal. Budak-budak sengal macam kita kan. Kau masuk sebab apa? Itu macam cerita senario. Sengal tu. Hospital gila. Alright. Kita pun dah cukup sejam kan? Vic kena Gulung Vic. Alright. Apa tadi? Tepuk tangan. Okay guys, kita dah cukup sejam dan masing-masing pun dah penat. Yeah. And kita nak end kita punya podcast. Tapi sebelum tu Fan. Apa dia? Silakan mana? Dia macam ni, Silakan. okay. Alright, kita pun dah habis. Podcast kita dah sejam. Okay, tapi sebelum kita habis, Fan, silakan. Okay, aku buat sekali. Titiwan pula. Dia kita still rolling. 1. Okay guys, Okay, kepada itu korang saja. yang Premier ni korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah siapa yang tertinggal lah. Premier jangan lupa sebab kita pun suka baca komen korang. Yes. And kepada anda yang terima kasih kepada anda yang join membership Gangster. Kepada anda yang sudah join, nama anda akan menjadi warna hijau. Ada logo stir di sebelah nama korang. Dan korang boleh gunakan emote yang eksklusif. Korang boleh gunakan dalam live chat di sebelah ataupun di ruangan komen di bawah. Siapa yang berminat tu join membership Gangster, boleh tekan link yang berada dalam description di bawah. Atau korang boleh tekan je apa kata? Tekan join. Join. Ya, betul tekan Di join. sebelah button subscribe. Betul. Ya, dan selain daripada YouTube, anda juga boleh dengarkan di Spotify sebab di situ pun anda boleh dengarkan kami kalau anda sukakan platform di sana. Cantik sekali. Dan jangan lupa korang stream lagu Raya Check sebab kita masih di bulan Syawal sebenarnya. Betul. Minggu terakhir Minggu terakhir. bulan Syawal. Harap-harap kita boleh dapat 3 juta view. 3 juta view insyaAllah. So InsyaAllah. korang jangan lupa stream lah sampai bila-bila sebab raya kita tiap tahun. Betul. Kita ada banyak raya. Di Pabali, Raya Cina. Betul. Raya apa Raya nama? bagi. Raya Haji. Raya Haji. Raya Lepas tu, Haji. ni raya yang padi tu dekat Sabah tu apa nama? Menuai. Perayaan menuai. Boleh perayaan jugalah kan? Dia consider perayaan lah. Kita bukan cakap Aidilfitri check tak. Kita raya check Raya kan. je. Yeah. Sebab Raya semua benda boleh. tu perlukan apa? Perlukan kasut, perlukan baju, Betul, perlukan betul. servis kereta. Yes. Kegembiraan lah. Anything yang damn. Jadi itu saja Itu untuk saja. podcast kita akan datang. Untuk podcast episode kali ni, kita jumpa podcast yang akan datang. Yeah. Bye. Bye. Baik boleh, doang. Thank you okay. guys. Okay. Nice try. Nice one lah. Baik Dafiq. Baik. Aku mungkin sebab pakai Okay dia. Afiq. Macam ni. Lepas ni kau Apa? pilih siapa pula nak duduk tengah. Kita buat rotation. Oh lama. Janganlah pandang aku dulu. Aku nak dia lah. Boleh tak? Alright. Jangan Boleh sekali. Aku nak sekali. Boleh.